Dan seperti jadual, Alhamdulillah, okey. Jam telah menunjukkan 9:31 pagi dan seperti dijadualkan, kita akan memulakan program online pagi ini yang bertajuk persiapan ke alam persekolahan, cukupkah anak-anak bermain? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum dan selamat datang kepada yang ada di atas talian yang sedang mendengar di live Facebook Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia, dan mungkin juga sedang menonton rakaman sesi ini. Okey. Saya Nur Hamiza binti Basri atau lebih mesra dipanggil sebagai Mizah di dalam SRR, selaku pengarah dan moderator untuk program pagi ini. Terima kasih SRR atas peluang dan kepercayaan yang sekali lagi diberi kepada saya. Saya meraihkan kehadiran Wakil Majlis Tertinggi Persatuan Suri Rumah Rahmah, iaitu Puan Suzy, iaitu Naib Presiden SRR. Juga saya ucapkan selamat datang kepada penceramah kita Puan Farah Jafaran, juga merupakan ahli SRR, ya. Okey, dan selamat datang juga diucapkan kepada puan-puan, ibu-ibu, iaitu madrasah pertama anak-anak. Mungkin adakah bapa-bapa yang ada menumpang skrin isteri pada pagi ini, semata-mata kita nak belajar sama-sama kan. Jadi bila kita buat program ni jarang secara terbuka, jadi bila terbuka ni saya suka untuk ingatkan, saya galakkan hadirin buka kamera, tapi masih berhati-hati dalam menjaga aurat. Okey. Um, Terima kasih atas kesudian puan-puan meluangkan masa yang saya percaya sangat-sangat berharga. Okey, semata-mata untuk kita memahami satu keperluan, tapi seolah telah semakin asing. Keperluan anak-anak iaitu bermain, yang mungkin segelintir kita masih kurang faham. Jadi inilah peluang kita untuk semakin peluang untuk kita menambah ilmu untuk semakin faham. Jadi untuk makluman, sesi ini juga boleh ditonton secara langsung di Facebook SRR. Boleh cari Suri Rumah Rahmah, Suri Rumah Rahmah, dan di situ sedang inilah kita dah live stream live di Facebook. Jadi boleh bahkan pada rakan-rakan yang mungkin mempunyai concern yang sama, yang ada anak-anak kecil yang masih bertanya-tanya main yang bagaimana yang perlu kita beri untuk anak kan. Alhamdulillah, saya adalah seorang aktivis Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia. Jadi saya adalah suri rumah. Alhamdulillah dah 6 tahun sejak saya tamat pengajian peringkat Doktor Falsafah di UKM Bangi pada tahun 2018. Okey. Kalau tajuk ni tak ada kaitan dengan saya pun mungkinlah kurang untuk inisiatif untuk adakan satu program. Jadi disebabkan saya juga dah dikurniakan dua orang cahaya mata uh, yang usianya dah 9 tahun dan 5 tahun. Dua orang inilah yang menjadi bahan eksperimentasi pendidikan saya. Jadi along the way tu kita kata anak-anak ni adalah projek hands on. Kita belajar sambil kita terus bertindak dan uh, ik- buat berdasarkan ilmu yang kita belajar kan. Dan saya yakin dalam ni bukan saya saja seorang suri rumah, malah kita punya speaker, saya rasa mostly kat dalam ni mesti suri rumah kan. Mungkin ada peserta yang dah pun mendaftar sebagai ahli, dah tahu pun SRR tu apa dia. Mungkin ada juga suri rumah yang pertama kali dengar suri rumah Rahmah, pertama kali dengar persatuan ni. Jadi saya ucapkan selamat datang, dan mungkin ada juga hadirin lain yang bukan suri rumah tapi ya sempat dah hadir, sempat menonton program ni. Tertanya-tanya Persatuan Suri Rumah Rahmah tu apa dia. Saya dah tak terbelit dah lidah Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia. Kalau mungkin yang awal-awal mungkin terbelit lah, berbelit lidah kan nak sebut kan. Jadi untuk tujuan kita memperkenalkan SRR, apa kata kita tonton sekali lagi, kita tonton dulu montaj yang telah disediakan oleh tim teknikal SRR. Silakan Kin, video montaj.
Okey kan? Okey, okey. Okey. Terima kasih Kin. Alhamdulillah hebat kan suri rumah kita. Seterusnya, saya menjemput Wakil Majlis Tertinggi iaitu Puan Suzilah binti Saini iaitu Naib Presiden Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia untuk memperkenalkan latar belakang SRR secara ringkas. Dipersilakan. Terima kasih Pak Miza. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada puan moderator kita pada hari ini iaitu Dr. Nurhamiza yang nama panggilan mesra kita ialah Miza. Okey. Yang juga merupakan penganjur program pada hari ini. Okey, yang dihormati Puan Farah Jafaran ataupun kita boleh panggil Teacher Farah ya. Okey. Beliau yang saya difahamkan beliau juga merupakan play educator dan juga pengasas RG Early School. Okey, dan tadi seperti Miza kata, alhamdulillah saya sangat berbesar hati sebab beliau juga merupakan ahli SRR. So, okey. Hari ini beliau akan membincangkan tentang tajuk persiapan alam sekolah. Cukupkah anak-anak bermain? Okey, bila saya nampak tajuk ni sebenarnya, saya salah seorang daripada MT, nampak tajuk ni, saya nampak tajuk ni sangat-sangat menarik dan sebenarnya dia dekat dengan hati ibu-ibu muda ni kan. Sebab ibu-ibu muda ni dia dekat. Maksudnya masing-masing ada anak kecil yang baru memulakan alam persekolahan. Jadi sebenarnya soalan ni lah sebenarnya yang sering kali timbul. Kan? Betul kan? Okey, alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali kepada Dr. Miza kerana usaha beliau yang berjaya mengumpulkan penyertaan bukan sahaja pada ahli SRR tetapi yang bukan ahli SRR lagi. Jadi program ni sangat-sangat special. Okey, dan juga saya dimaklumkan penyertaan kali ini melebihi daripada 100 peserta. Oh, so sangat-sangat wow ya. So tanya lagi Dr. Miza. Okey, jadi sebenarnya tugasan saya pada hari ini adalah untuk memberikan taklimat ringkas tentang Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia ini yang dinamakan sebagai SRR. Okey, lidah tu memang agak terbelit tapi tak apa, lama-lama nanti biasa. Petua dia kena jadi ahli dulu. Okey, semoga dengan penerangan dan maklumat ringkas saya ini dapatlah menerangkan sedikit lah tentang persatuan ini.
Okey, seperti anda nampak, seperti anda nampak pada slide yang dipaparkan, okey, Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia. Sebenarnya macam mana persatuan ini ditubuhkan? Bagaimana? Okey, macam mana tertubuhnya persatuan untuk suri rumah? Orang cakap suri rumah ni sebenarnya tempatnya di rumah kan? Kenapa ada persatuan pula? Okey, sebenarnya macam ni. Okey, saya nak share kepada semua. Dia bermula daripada sekumpulan ibu-ibu muda yang membawa anak-anak pergi ke macam playground bersama-sama. Jadi apabila mereka berkongsikan pendapat, mereka bercerita tentang masalah, sebenarnya mereka mempunyai masalah yang sama dan juga memerlukan satu sokongan yang kuat untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi disebabkan itu, mereka rasa suara-suara si rumah ni perlu ada tempat di hati masyarakat. Jadi itulah disebabkan itulah asbab macam mana persatuan ini ditubuhkan. Okey. Alhamdulillah seperti anda nampak di skrin, skrin saya nampak macam hitam sikit Memang ada 4 segi hitam ke okey semua. Ini Rasanya controller kot. Ni. controller. Okey lah, Controller. tapi lebih kurang nampak carta organisasi. Okey, alhamdulillah Puan Presiden kita iaitu Paruz Jazima selaku Presiden SRR pada sesi ini 2023 hingga ke 2025. Di dalam organisasi ini kami mempunyai sebenarnya untuk sesi ini lebih daripada 60 AJK. Okey, agak besar kan? Tapi sebenarnya tugasan dalam SRR ini merupakan tugasan kata orang part time untuk sebagai surumah. Sebab semua faham surumah ni dia punya full time dia iaitu di rumah. Jadi kita perlukan kepakaran surumah tersebut untuk kita kembangkan dia di dalam persatuan ni. Jadi mereka korbankan sedikit masa mereka untuk persatuan ini, untuk menerajuk SRR. Sebab tu kita perlukan lagi ramai AJK supaya tugasan itu taklah berat untuk mereka. Okay, next. Okay, apakah dia visi dan misi SRR? Okay, visi dan misi SRR ialah wadah pilihan pemberdayaan suri rumah muda. Kenapa suri rumah muda? Kerana pertamanya kelayakan untuk menjadi ahli ialah umur antara 25 ke 45 tahun. Kenapa suri rumah muda? Sebab suri rumah muda ni ialah waktu yang orang cakap crucial untuk dia menjalani kehidupan harian mereka. Pada masa sama, dia selepas habis belajar, lepas tu memberi keputusan nak buat menjadi suri rumah. Pada masa yang sama juga dia menghadapi anak-anak yang tengah membesar, meningkat dewasa. Dia juga nak menguruskan lagi keluarga mereka dan juga ada juga suri rumah pada masa yang sama dia kena menjaga orang tua ataupun anak-anak yang memerlukan keperluan. Okey, keperluan khaslah maksud saya. Jadi dengan adanya persatuan ini insya-Allah adalah saluran sokongan yang perlu kita berikan kepada mereka. Okey, dan saya sertakan sekali dengan misi kita. Misi SRA ialah menerajui pemberdayaan suri rumah muda yang berkemahiran dan berketerampilan. Yang kedua, mengajak dan membimbing suri rumah muda untuk berperanan dalam masyarakat. Okey, macam mana nak berperanan dalam masyarakat tu kan? Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, sebelum tu suka saya nak beritahu kepada semua, alhamdulillah SRR telah mempunyai ahli seramai 837 orang. Yang ini data update sehingga Ogos 2024, alhamdulillah. Yang ini termasuk Sabah dan Sarawak. So, okey, kalau lihat pada peta ni, Selangor lah tempat yang paling ramai sebab bermulanya penubuhan SRR ni memang di Bangi iaitu di Selangor. Jadi dia berkembang di Shah Alam, di Gombak. Okey, lepas tu dia bertaburan lah di Putrajaya ada, Cyberjaya pun ada. So dia sekarang tengah berkembang dan insya-Allah pada tahun ni kita nak kembangkan lagi SRR, buat banyak lagi program di luar Selangor. Okey, next slide. Tiba-tiba dia ada warna hitam dah. Okey. Sebenarnya sebelum kita memberi solusi kepada ahli SRR, okey, apa yang kami dapati sebenarnya, apakah cabaran atau isu utama suri rumah yang dihadapi pada zaman ini? Okey.
yang ini ialah data, maksudnya yang kita buat survey pada tahun 2019. Okey, cabaran suri rumah dia ialah pertamanya berkenaan dengan pengurusan emosi. Yang kedua, pembangunan diri. Yang ketiga, imej di mata masyarakat. Dan yang keempat ialah kewangan. Okey, saya nak tekankan sikit berkenaan pembangunan diri. Okey, difahamkan, okey, seperti semua sedia maklum, suri rumah ni daripada dia buka mata sampai dia tutup mata, okey, rutin harian dia sama. Betul kan? Betul tak Miza? Okey. Kita sama. So maksudnya kita pergi hantar anak. Lepas tu dia macam rutin kita dia macam robot lah. Benda yang dah biasa kita buat kan. Tapi macam pelik. Maksudnya kenapa kita sebab zaman sekarang ni semua macam dah boleh berfikiran di luar kotak orang cakap. Maksudnya dia perlukan lebih daripada itu. Sebab zaman sekarang ni suri rumah dia semuanya educated, semua mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi apabila dia melakukan rutin yang sama, jadi dia melupakan macam dia tidak berkembang. Dia macam tak ada satu saluran yang boleh dia keluarkan dia punya potensi diri. Jadi inilah salah satunya macam saya bagi tahu tadi, Persatuan Suri Rumah Rahmah ni kita insya-Allah kita akan mampu untuk memberdaya suri rumah dan keluarkan suri rumah daripada rumah tadi nampak dia ada nilai di mata masyarakat. Okay, next slide. Minta maaf ya yang ada hitam-hitam tu. Okey. Inilah dia perjalanan daripada ahli SRR macam mana dia nak menjadi pemimpin. Okey, alhamdulillah kita ada modul kita iaitu model pembangunan suri. Okey, seterusnya insya-Allah akan datang kita juga akan ada modul kepimpinan suri. Dan seterusnya inilah sebenarnya cita-cita kami. Kita nak jadikan suri rumah ni bukan sahaja dia mampu memimpin kepada diri sendiri, tapi dia mampu memimpin keluarga dan seterusnya dia mampu memimpin masyarakat. Okey, masyarakat ni yang terdekat lah, terpulang lah. Maksudnya akan datang dia mampu untuk mengeluarkan dia punya potensi diri bersama masyarakat sekeliling. Contohnya macam dia jadi AJK masjid terdekat ke, dia mampu menjadi AJK kawasan perumahan dia ke. Sebab bila seluruh rumah dia kadang-kadang dia ada rasa segan nak keluar. Nak bercakap dengan orang luar pun dia segan. Okey, jadi dengan modul-modul yang kita ada ni di dalam MPS dan juga MKS, insya-Allah satu hari nanti kita nampaklah seorang suri rumah sahaja, yang orang cakap sahaja tu, dia mampu bersinar untuk menjadi pemimpin. Okey, next slide. Okey, inilah dia model pembangunan suri. Model pembangunan suri ini merangkumi 3 perkara. Satu, suri dan diri, suri dan keluarga, dan suri dan masyarakat. So di dalam model tersebut, dia ada program-program yang telah kita tetapkan. Yang suri rumah itu dia kena menjalani program tersebut, barulah dia faham. Oh, okey. Maksudnya suri dan diri ni macam mana? Macam mana saya nak memimpin keluarga saya melalui suri dan keluarga. Oh, finally program ini boleh bawa saya kepada suri dan masyarakat. Dan alhamdulillah juga model ini kita telah patentkan pada tahun 2021 dan dapat pengiktirafan lah. Okay, next slide. Okey, inilah dia tadi suri diri, suri keluarga dan suri dan masyarakat. InsyaAllah apabila anda dah menjadi ahli SRR nanti, okey, lagi nampaklah apa-apa program yang kita telah tetapkan. Okey, next slide. Okey, inilah dia. Okey, slide yang sebelum. MKS tadi. Ni dia. Okey, inilah dia MKS. Next. Oh, okey. Ini pencapaian MPS. Alhamdulillah lebih kurang dalam lebih kurang dalam 400 ahli yang dan bukan ahli yang telah mengikuti MPS. Yang ini data sehingga 2024. So memang kita sekarang ni memang tengah aktif untuk menjalankan MPS ni, bukan sahaja di Lembah Kelang, dan insya-Allah soon kita akan pergi ke kawasan Perak, ke kawasan Negeri Pahang, okey, dan insya-Allah kita akan lagi bertebaran lah orang cakap. Okey, next slide ya. Okey, inilah dia modul kepimpinan suri. Okey, apa sebenarnya konsep? Maksudnya kepimpinan yang suri rumah ni kita nak terapkan, iaitu kita memberi latihan yang sistematik dan berintegrasi, kepimpinan berdasarkan nilai dan juga impak kepada komuniti.
Okey, maksudnya si rumah ni bukan setakat dia membuat program yang tadi tu MPS, tetapi dia nak nampak supaya komuniti ni nampak bahawa si rumah tu mampu menjadi pemimpin tadi. So dia lebih kepada fokus pelaksanaan. Maksudnya nampak fokus pelaksanaan yang kita dah buat MPS banyak tadi tu. So dia mampulah untuk um, menjalankan program. Minta maaf ya. Okey. Okey, next. Okey, ni ciri-ciri kepimpinan suri apa yang kita terapkan iaitu memimpin organisasi, memimpin pasukan, dia mampu juga memimpin komuniti seperti apa yang saya cakap tadi lah, insyaAllah. Okey, next slide. Okey, Alhamdulillah. Okey, samping-samping kita dengar Puan Teacher Farah memberi ceramah pada hari ini, bolehlah buka di kita punya laman sesawang. Okey, kita ada Facebook, kita ada Instagram, TikTok pun kita ada, dan juga kita ada YouTube pun ada, dan juga Telegram. Okey, masing-masing boleh tengok aktiviti apa sebenarnya yang kami tengah jalankan. Type saja Suri Rumah Ramah ataupun di Google tu kalau type Suri Rumah Ramah dah terus keluar dah kita punya website. Okey. Dan slide yang akhir. Okey, inilah dia sebenarnya kita punya kemuncak setiap sesi. Okey, setiap sesi kami adakan ini juga merupakan program di dalam program modul pembangunan suri, model pembangunan suri iaitu Convention Suri Rumah. Okey, Alhamdulillah Convention pada 2023 ini telah maksudnya pengarah dia iaitu Puan Mizah sendiri, okey, yang selaku pengarah Puan Mizah telah berjaya mengumpulkan 300 suri rumah yang ahli SRR dan juga yang bukan ahli SRR. Okey, ini merupakan kemuncak kepada program. Maksudnya yang tadi kita ada modul dan kita dah jalankan program. Ini sebagai penghargaan kepada peserta-peserta, kepada trainer-trainers yang kita akan adakan convention ini. Biasanya kita akan buat 1 hari dan di sinilah maksudnya kita telah membuktikan bahawa program kita bukan setakat program-program semata tetapi ianya memberi impak yang besar kepada seluruh rumah. InsyaAllah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf kerana saya ambil masa sedikit pada hari ini dan semoga apa yang saya kongsikan dapatlah sedikit tahu apa sebenarnya suri rumah ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Selamat berprogram semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Suzy. Seberingkas tentang SRR tapi saya rasa sangat padat. Jangan lepaskan peluang untuk si rumah yang baru kenal SRR pada hari ini. Sebaik habis program kita ni kita akan war-warkan link pendaftaran. Sangat banyak program yang kita akan tawarkan semata-mata untuk memberdayakan suri rumah muda di Malaysia. Okey, baik. Kita dah sikit masa lagi kita akan mulakan sesi cerak. Saya akan pass the floor kepada Puan Farah Jafaran, tapi mohon saya nak perkenalkan sedikit tentang Puan Farah penceramah kita hari ini. Beliau berasal daripada Johor Bahru, mempunyai 3 orang cahaya mata, berumur 10 tahun perempuan, 7 tahun dan 5 tahun lelaki. Beliau mendapat pendidikan di UTM Skudai dalam bidang kejuruteraan awam di peringkat ijazah dan Water and Environmental Management di peringkat master daripada Universiti Loughborough University United Kingdom. Nampak dia punya background tu berbeza dengan apa yang dia sedang lakukan sekarang dan itulah istimewanya Puan Farah. Beliau juga merupakan seorang personal tutor sejak 2015 dan beliau telah terjun ke pendidikan awal kanak-kanak sejak tahun 2015 yang awalnya sebab nak menyelesaikan masalah anak beliau yang tak capai perkembangan sepatutnya. Nampak tak betapa powerfulnya kuasa seorang ibu nak mengubah satu suasana pembelajaran untuk anak kan. Itulah yang kita akan lihat dalam SRR sebenarnya sangat ramai mendapat kuasa itu. Jadi sejak itu beliau memulakan menjadi host playgroup dan sekarang Alhamdulillah telah mewujudkan sebuah platform untuk memanusiakan kanak-kanak. Mungkin sekejap lagi Puan Farah akan bercerita lebih lanjut lah apa maksudnya
dan apa boleh dijelaskan lagi dalam sudut pandang kita sebagai sudut pandang kita dalam sudut pandang kita tajuk kita hari ini iaitu cukupkah anak bermain, kan? Sebelum saya serahkan ruangan pada Puan Farah, sikit saya kongsikan sebelum sesi ini, sebenarnya saya ada dapat sedikit khidmat nasihat daripada seorang pakar bidang pendidikan kanak-kanak juga. Saya ada bagi satu hebahan iklan, kan. Okay, dalam info yang saya bagi dalam hebahan iklan tu ada sedikit info misleading. Jadi saya nak mohon maaf kat sini. Saya ada call satu rujukan Piaget 1962. Dari segi play benefit itu betul. Cuma daripada segi rujukan itu ada sedikit misleading. Jadi saya minta maaf kat situ sebab tak check sepenuhnya lah. Kerana Piaget mempunyai perhatian kepada bermain berstruktur. Namun hari ini kita lebih memfokuskan kepada bermain tidak berstruktur kerana impact dia kita akan lebih tahu sekejap lagi daripada Puan Farah. Jadi, dan saya percaya kita suri rumah mempunyai kapasiti yang besar untuk kita adakan bermain tidak berstruktur dengan anak-anak kita. Kita ada kapasiti itu, insya-Allah. Dan main tanpa berstruktur itu mempunyai lebih banyak benefit dia. Okey. Jadi dengan itu, bila kita sebut saja bermain, saya ambil kata-kata yang lebih tepat nak menjelaskan tentang bermain, iaitu saya ambil kata seorang bapa pendidikan moden, Pestalozzi, dan juga penemu pedagogi. Beliau mengatakan pendidikan ini harus melibatkan akal, hati dan tangan. Namun perlu didahului dengan desire ataupun keinginan hati. Kan? Jadi itulah key dia yang perlu kita sematkan dalam hati dan dalam fikiran kita. Itu sebenarnya key kepada pendidikan. Dan walaupun tajuk kita hari ini adalah persiapan ke sekolah, suka sangat-sangat untuk saya ingatkan, untuk kita ingatkan diri kita berulang kali bahawa peranan kita ni untuk menyediakan anak-anak ni, kita menyediakan apa untuk anak-anak. Maaflah kalau saya punya ayat tu agak bercelaru sikit, tapi uh, kita ingatkan diri kita kembali. Peranan apa yang kita nak ingatkan kepada anak-anak? Adakah itu khusus untuk sekolah rendah sahaja ke? Ataupun sehingga tamat sekolah rendah sahaja ke? Atau sekolah menengah? Atau dengan sudut pandang yang lebih luas, kita sebenarnya sedang menyediakan anak-anak kita itu untuk kehidupannya secara menyeluruh. Jadi mungkin kita perlu kembangkan lagi point of view kita untuk kita garap sebanyaknya ilmu pada hari ini demi menyediakan anak kita dengan apa supaya tahap pembesaran dia tu kita dapat lebih optimum. Okey, jadi dengan itu jam dah menunjukkan 9:59, saya serahkan kepada Puan Farah. Dipersilakan Puan Farah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Boleh dengar tak suara? Ke bising? Dengar Okey, clear. Dengar tak boleh. bising. Clear Kuat Farah saja. Alright. Nak buka skrin, sorry, nak share skrin terus je lah ya. Alright. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih sebab sudi untuk bersama-sama pada hari ini. Kita bukannya nak bagi tahu yang apa yang pernah saya experience atau praktikal saya tu yang terbaik, tapi kita nak berkongsi, kita nak cari dekat mana titik pertemuan antara bermain dengan ke sekolah, bermain dengan belajar dalam formal learning lah, sama ada school setting ataupun belajar sendiri. Sebab seminggu dua ni macam kita dilanda badai besar. Perdebatan hebat antara bermain dengan belajar, yang mana sekali lagi bermain telah disisihkan, dia out of league macam gitu, kena kick keluar daripada padang sebab bermain tidak lagi diterima sebagai salah satu elemen penting persediaan sebelum pergi sekolah. Macam mana kita prep baju anak, macam mana kita prep financially dan juga kita susun transport anak ke sekolah, sebenarnya sama juga. Macam mana kita nak readykan anak
sebelum ke sekolah daripada aspek bermain. Dan bermain itu bukannya tahun depan nak sekolah, tahun ni baru nak main. Dia tak cukup lah, tak cukup masa dia. Dia sebenarnya bermain daripada kosong hingga ke umur yang nak pergi sekolah tu lah. Okay. So sebenarnya bermain tu apa? Bila bila ada orang tanya tu, biasa jawapan saya adalah bermain tu mesti melibatkan pergerakan. Sama ada pergerakan tu pergerakan yang besar ataupun pergerakan tu pergerakan yang kecil. Even if you're sitting now pun bermain juga. Apa tengah main apa? Main jari. Kan? You tengah main dengan pen, main juga. Okay? Nanti kita tengok kenapa saya kata itu bermain. Katalah anak tu tak buat apa-apa, baring, termenung, itu bukan bermain. Because tak ada apa-apa pergerakan yang dilakukan kecuali pergerakan anak mata. Macam tu. Okay? So, sebelum kita nak suruh lah anak kita bermain ni, saya rasa saya nak bawa peserta pada hari ini, kita main dulu. Sebab kita nak faham macam mana nak main dengan anak kan. Macam mana kita nak suruh anak kita main tu. Kita bukan lecturer apa. Kita bukan sekadar mengajar anak untuk bermain. Tapi kita nak create satu play platform macam mana nak main dengan anak tu. So saya nak ajak semua suri main. Okay. Kita pinjam sikit masa. Saya rasa kita bagi 1 minit lah. Okay. Anda boleh bergerak. Bolehlah bergerak. Tak kisah nak gerak apa. Jangan gerak anak mata je. Bergerak, okey, bergerak dan carikan saya satu barang yang boleh jadi seekor burung. Kita bagi 1 minit. Tak kisah apa-apa, barang itu boleh jadi seekor burung. Saya dah dapat dah seekor burung. Okey. Apa? Sebab kita kan ramai kan. Dia kalau macam crowd yang kecil tu kita boleh interrogate sikit apa benda yang diambil tu kan. Okey. Saya pun tak ada apa benda yang nak dicapai ni. Pembangun dari skrin hilang pula speaker kan. Okey, saya pun dapat. Ni. Okey. Ni saya punya kepak. Kepak burung saya. Saya rasa saya nampak ada orang betul-betul macam burung. Siapa ni? Dia pakai clip. Paper clip. Memang betul sebiji macam burung. Sebab ada wing kiri dan kanan. Sama dia. Okey, bila kita ambil barang tu bukan burung pun kan. Okey. Mungkin ada orang yang jumpa barang dia buat mulut burung. Beak, paruh burung tu kan. Mungkin ada orang yang jumpa kaki burung. So macam mana kita menggunakan daya imajinasi kita, kita melawan logik akal kita mengatakan yang itu adalah burung. Itu pun satu bentuk permainan lah. Sebab kalau kita terlalu rigid, mesti kita pergi bangun dan cari burung. Mesti kita nak pergi cari mainan burung anak. Kan? Kita pergi korek kotak mainan. Dalam masa 1 minit sempat tak nak cari? Tak sempat kan? Macam itulah bila anak tu pergi sekolah, dia ada satu time constraint. Tapi dia perlu ada input dan dia perlu keluarkan output dia. Time constraint tu mencabar dia orang. Jadi bila dia ada satu skill critical thinking tu, macam mana dia nak olah satu benda kepada benda lain, kepada fungsi yang lain, dia boleh dapat. Macam tadi lah kita jumpa kertas contoh kan. Kertas tu dah jadi kepak burung. Atau kertas tu kita kata ini dah pelepah burung. Burung juga. Sebab objek yang benda yang diminta tu adalah burung. Apa ada pada burung, itu semua pun burung. Alright. Okey, saya rasa itu sahaja slide dalam bahasa Melayu. Selepas ini kita pergi UK sekejap. Okey, untuk hari ini kita nak bincangkan umur 7 ke atas. 7 ke atas itu adalah satu setting di mana anak sudah sesuai untuk formal learning. Okey, pada waktu itu anak sudah bersedia untuk menerima input-input yang lebih mencabar minda. Macam tu. Pada umur 0 hingga 2 tahun itu adalah satu fasa di mana dia rasa semua benda dia nak pegang, semua benda dia nak rasa, semua benda dia nak baling.
kan? Dia jumpa bola, dia baling, dia jumpa selimut, dia nyonyot selimut tu. Semua benda melalui senses dia dan juga action lah. Maksudnya dia baling tadi tu kan. Tu action lah. Dia nak tengok benda tu jatuh bunyi. Contoh. Okay, pada umur 2 hingga 7 tahun, mereka dah mula berkomunikasi. Dia dah pilih apa ni, channel untuk menyampaikan apa dia nak, channel untuk menyampaikan apa yang dia minta. Mak dia budak, dia guna suara je lagi. Dia guna bunyi. Contoh, yang belum boleh bercakap. Okay. Ada budak, dia dah boleh guna body gesture, facial expression. Ada yang dah pandai menggunakan bahasa sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan orang keliling. Okay. Itu pada umur 2 hingga 7 tahun. Pada umur 7 hingga 12 tahun yang kita put boundary sampai umur 12 tahun di mana anak sudah boleh buat logical arguments untuk defend diri dia. Okay. Kalau bawah 7 tahun, dia boleh defend diri dia tapi dia macam lompong lah. Dia lebih kepada saya nak tu, saya nak. Tu dia punya defend. Tapi pada umur 7 tahun, dia dah ada reason-reason lain. Dan kenapa dia nak tu dia dah tahu. Kenapa dia tak nak yang itu pun dia dah tahu. Okay, pada umur 7 hingga 12 tahun. Tapi perkembangan yang pesat berlaku pada umur 0 hingga 7 tahun lah. Cuma itu bukanlah tiket kita untuk sumbat macam-macam pada anak kita pada umur golden age tadi tu. Sebaliknya itu adalah fasa untuk early exposure. Okay. Fasa dia belajar dengan lebih detail dan lebih teliti itu berlaku pada 7 tahun. So siapa yang rasa dia nak hantar anak dia pergi sekolah dengan dah pandai baca novel, saya rasa anda kena step back sikit. Ke belakang sikit lah, turunkan sikit expectation tu. Sebab dia 7 tahun sepatutnya dia baru nak belajar baca. Dia bukannya dah boleh baca novel nak pergi sekolah tu. Nak belajar baca. Dia bukannya dah boleh baca novel nak pergi. Okay, so okay, inilah 16 play types yang sebenar yang ada, yang telah disimplified lah 16 play types. Okay, dominant play types yang ada. Macam yang saya cakap tadi kan, kita tak bergerak tapi kita boleh bermain. Contohnya apa? Communication play. Kita tak bergerak berdua tapi kita sedang bermain. Bermain in terms of kita berborak, kita berkelagak, kita berkongsi pendapat. Okay, ada benda yang kita arguekan. Contoh nasi lemak saya lagi sedap lah. Tak, yang ni sedap. Ini lagi sedap. Sambal dia manis. Kita ada benda yang dipusing-pusingkan tu. Itulah yang bermain tu. Lagi contoh pergerakan setempat. Object play. Object play macam baby main. Okay, dia ambil satu barang yang tadi, dia pegang, dia peluk, dia picit, dia ramas. Itu pun object play. Okay. Cuma, sebab saya dah jumpa kes-kes yang macam tu, bila anak umur lebih dari 5 tahun, tapi kalau dia hanya boleh main object play sahaja, then you kena cari solusi lah. Kenapa dia hanya bermain satu objek sahaja pada satu masa tu. Dan objek tu memang masih objek tu, dia tak jadi benda lain. Dia kalau dah jadi benda lain, dia dah manipulate barang yang dia pegang tu, dia dah nama lain. Dia dah masuk imaginative, dia dah masuk creative play, okay? Dia dah masuk mastery play, macam tu. Dalam satu setting permainan. Contoh kita nak main apa main yang biasa. Main masak-masak. Kan? Main masak-masak. Masak-masak dalam satu setting nak main pondok-pondok, nak main masak-masak. Tapi dekat tempat masak-masak tu ada kedai. Ada kedai, ada orang yang berjualan. So orang yang berjual tu pula Superman. Okay, dia ada role. So dekat situ dia ada macam-macam jenis permainan lah. Dia ada role play. Dia tadi ada social play sebab ada tukang beli dengan tukang jual. Dia ada mastery play. Dia sudah ada imaginative. Dapur saya sebesar ini. Okay, dekat hujung sana kaunter bayar. Right. Jadi satu situasi bermain itu boleh ada berbagai play types. Sebab tu saya cakap kalau anak selepas dia 5 tahun, dia main satu benda, satu permainan sahaja. Object play sahaja contoh. Okay, then you kena cari balik kenapa dan kenapa anak terberhenti di takut itu. Dia sepatutnya dah boleh explore all kinds of play lah. Macam-macam lagi jenis permainan. Sebab after 5 kan dia dah besar, dia dah ada barang-barang lain, dia dah ada
Hmm. Bukan permainan lah. Maksudnya dia ada barang-barang lain. Dia dah boleh berani untuk bergerak pergi dapur, pergi bilik, ambil itu, ambil ini. Kenapa anak hanya bermain satu barang pada satu masa? Okay. Ini adalah antara expectations kita lah apabila kita start hantar anak ke formal learning. Kita expect anak kita sudah boleh menyelesaikan masalah dia sendiri. Okay. Anak dah boleh mendengar dan memberi fokus kepada apa yang cikgu nak sampaikan kat sekolah. Boleh buat timbang tara sendiri. Betul, umur 7 tahun, kita dah kategori mumayyiz kan dalam Islam. So kita dah diberi satu authority untuk membuat timbang tara, tapi masih lagi pada keputusan-keputusan kecil. Macam tu. Tapi kadang-kadang sistem telah memaksa kita menghantar anak ke sekolah dengan satu expectation yang sangat tinggi. Kita nak semua ni dah ada. Dah ada kemahiran bahasa, dah ada kemahiran menyelesaikan masalah, baca tu dah terus faham. Metacognition ni macam thinking, overthinking, reasoning lah macam tu. Dia dah boleh fikir, okay, cikgu cakap A, dia dah terus keluar summary B. Macam tu. Tu expectation kebanyakan orang kita. Kalau kita follow that system, bulat-bulat. Sebab kita rasa macam, mesti dah pandai nak pergi sekolah, mesti dah pandai ni semua-semua. Nak pergi sekolah tadi dah pandai baca novel kan? Nombor satu. So, kita kena turunkan sedikit expectation kita. Bukan tak ada langsung harapan yang boleh diletakkan di pundak bahu anak tu kan. Tak, cuma kita turunkan sedikit expectation supaya kalau kita listkan ni, traits of high achiever ni, kita kena ada satu ruang yang membenarkan failure untuk berlaku. Supaya kita tak ada macam mana? Mental stress lah. Okay. Dalam program yang lepas bersama SRR, memang saya dah cakap yang kita telah dilahirkan dengan 100 million cells, dot. Dia hanya dot saja. Okay? So, kita yang perlu connectkan antara dot A ke dot B. Kita yang perlu membina synapse itu. Atau dalam bahasa biasa, kita panggil highway lah. The brain highway tu. Dari satu dot ke satu dot tu, kita yang kena cantumkan. Macam mana kita nak cantumkan? Itu depends pada stimulasi yang diberikan, depends pada pergerakan yang anak tu buat, berapa kali dia repeat, macam tu, okay. So the number of connections itulah yang menentukan the intelligence of the brain lah. Dan the intelligence tu hanya boleh diukur apabila dia ada konflik. Kalau anak seorang dekat rumah, tak pernah ada masalah, kita cakap dia ikut, dia boleh buat apa semua-semua tu, dia belum lagi teruji sebenarnya. Sebab konflik itu perlu datang, perlu ada, barulah boleh diukur, boleh dibuat observation sama ada sudah cukup atau tidak anak itu diberi rancangan. Kalau kita, kita kata anak saya memang seorang, anak tunggal kat rumah, tak ada kawan gaduh. Kan? Tak ada kawan gaduh. So, kita lah wujudkan kawan gaduh tu. Macam mana caranya? Kita lah jadi kawan dia. Atau kita rajin pergi rumah nenek contoh. Dekat rumah nenek ada sepupu yang lain. Kita kena cari apa yang ada tu. Kita kena sediakan. In the process of motor development, the infant or the child can be observed to produce specific movements thousands of times. Okay. Repetition ni, inilah yang membantu kepada development of the highway itu tadi. Okay. Dia yang membantu connection antara sensory dan juga motor system. Kenapa ada motor system? Sebab kita kena ada motor planning untuk kita menyusun pergerakan lah. Menyusun pergerakan. Contoh motor planning ni, katalah kita panjat, kat playground sekarang kan dia ada yang macam wall climbing tu kan, panjat vertical 90 degrees tu kan. Okay. So motor planning tu berlaku apabila dia pandai menyusun kaki mana nak naik dulu, tangan mana nak naik kemudian. Lepas tu dah ada empat anggota dekat langit tu, nak buat macam mana? Nak gerak macam mana? Nak turun tu yang mana satu dulu? Tu semua tu motor planning. Okay. So, repetition yang banyak akan menghasilkan boleh menghasilkan complex pattern
Sebab daripada small repetition dia boleh adapt kepada lebih kompleks repetition yang seterusnya akan membina highway yang lebih mantap lah. Sebab dia boleh je terbina highway tu, tapi tak cukup kuat. Dan kalau ada external factor yang berbeza dengan experience dia tu, kadang-kadang dia tak boleh nak ulang. Dia tak boleh nak manipulate. Jadi dia boleh freeze lah. Mungkin dia freeze kat situ. Okay. Ini adalah keadaan the density of our synapse lah pada umur lahir 0 tahun. Okay. Dot sahaja. Tidak ada percantuman connection antara satu dot kepada satu dot. Kemudian apabila diberi rangsangan sehingga 6 tahun, 7 tahun itu dia dah penuh macam ni, overcrowded, banyak sangat highway yang berlaku. Okay, ini adalah by teori lah. Maksudnya kalau rancangan kita cukup, anak kita cukup bermain dan bergerak, dia akan dapat macam ni. Okay, kemudian selepas dia 7 tahun, dia dah start prune off dah daripada kecil bila tak ada repetition. Tapi by the time anak sudah habis tadi tu fasa primary tu, pada 12 tahun tu dia dah start pruning off mana yang tak perlu. So kalau kita pernah ajar anak masa kecil, contoh bila anak ajar anak lipat baju masa kecil. Jadi dia dah start masuk sekolah tu dah tak ada lipat baju. By the time umur dia teen stage, masa remaja, pandai terus lipat baju. Faham tak? Lipat baju pun dia tak kemas. Sebab dia dah hilang dah skill dia tu. Tadi highway tadi tu dah telah bukanlah hancur, tapi dah tak boleh untuk memberi manfaat lah kepada kefungsian tidur. So, ini lagi satu. Sensitive periods in early brain development. Graf yang jatuh tu bukan graf yang bukan dia kata okey masa umur 5 tahun hearing jatuh, vision jatuh, emotional jatuh, bukan. Dia cakap sensitive period maksudnya pada umur yang climax tu kan 2 hingga 0 hingga 3 tahun tu, yang climax tu adalah waktu yang paling cepat dia serap. Apa benda yang rancangan yang kita berikan. Kita bagi dia kita selalu bawa dia berjalan. Dalam kereta pun kita ajak dia tengok luar. Jadi masa dia kecil, kita ajak tengok luar. Itu adalah pada sensitive periods lah. Maksudnya dia boleh terima. Dengan sangat sangat baiklah penyerapan dia tu. Nak bandingkan bila anak umur 8 tahun, lepas tu kita suruh tengok luar. Dia tenung je. Dia boleh masuk tapi dia dah tak boleh nak fikir apa logical argument di sebalik terciptanya awan di langit. Macam tu. Okay, sebab tadi masa umur dia kecil tu dia tak sepanjang kosong, sepanjang tak dapat nak menyerap apa-apa maklumat. Jadi pada time umur dia 7 tahun baru kita nak perkenalkan, benda tu dah slow, prosesnya dah turun. Okay, yang menaik tinggi lagi pada umur 7 tahun, numbers, okay, logik and numbers lah, matematik dan juga language. Sebab semakin bertambah vocab, mereka dah boleh membuat membuat ayat yang secara lebih tersirat. Dia dah boleh berlawak jenaka. Okay. Lepas tu social skill pun naik. Warna biru tu social skills. Sebab mereka dah berani berkawan dengan orang lain. Tapi the peak period semuanya bawah 5 tahun. So kalau kita terlepaslah event-event pada umur 0 hingga 5 tahun, kita bukannya terlalu terlambat sebab prefrontal cortex ni, yang ke depan ni, kognitif ni, dia will develop at 25 kan? Selepas antara 21 hingga 25. Tapi kalau kita terlepas 5 tahun yang pertama tu, kita cuma perlu menggandakan usaha lah. Let's say, saya berjaya stimulate anak saya pada 0 hingga 5 tahun, usaha saya 100%. Anda terlepas 0 hingga 5 tahun. Contoh, okay, terlepas 0 hingga 5 tahun, anda perlu ada effort 200% untuk cover balik. Dia boleh dapat balik. Cuma kita punya effort pun berganda lah. Okay. Okay, siapa tak kenal dia ni? Ini nama dia Pyramid of Learning kan? Siapa yang tak kenal dia?
Saya cakap tu yang dalam program yang lepas tu, Pyramid of Learning ni, di hujungnya tu adalah academics kan, di mana kita nak mengukur uh, cognitive skill anak itu. Maths dia, writing dia, reading dia, thinking ability dia lah. Tapi sebenarnya di atas yang tak sekali kita ada akhirat tu. Kita ada syurga lah. Kita punya aim, okay? So, bila kita memanjat piramid tu, saya sangat berharap ibu dan ayah yang lain tu dia letak juga kita sebenarnya sedang mendaki dan mempersiapkan anak kita untuk ke syurga. So kita kalau kita hanya pandang ia adalah sebagai salah satu tools yang orang kata dari barat ataupun tools yang keduniaan, then kita akan tertinggal lah yang atas sekali tu. Sebab kita bukan hanya bercerita tentang mempersiapkan anak ke sekolah, tapi kita nak mempersiapkan anak kita menjadi seorang yang boleh memberi manfaat kepada orang keliling dia. Walaupun pada masa tu umur dia 7 tahun. Macam mana? Okay, contoh dia, pergi sekolah kan, bawa bekal. Kan, bawa bekal. Kita suruh rumah, kan banyak masa. Buatkan anak bekal, bento cantik-cantik. Kita buat lebih kan. Dalam kepala kita, oh nanti dia kongsilah dengan kawan-kawan dia kan. Tapi kita terlupa untuk ajar skill berkongsi dalam kategori sosial tu. Okay, sebab anak kita selalu avoiding conflict. So dia takut untuk masuk dalam crowd. Jadi anak kita sudahnya tak share pun makanan tu dengan kawan. Kita bukannya nak suruh, mission kita bukan dia nak habiskan makanan yang dibawa semata-mata. Kita lebih kepada kita lebih kepada now saya nak ajar anak saya ada empathy pada kawan. Cuba pusing keliling. Tengok ada tak kawan yang tak ada makanan. Terlupa bawa duit tapi tak bawa bekal. Kan? Ada tak kawan yang duduk sebelah tu dia tengok je kita muka diam, dia sugul, dia botol air pun tak ada dekat tangan. Kalau anak kita ada skill yang telah diasah dan dipolish dari kecil, dia boleh nampak tau kawan yang keseorangan, kawan yang tak ada bekal. Dan dia berani tanya kawan, awak tak bawa bekal ke hari ni? Tak beli makanan, awak tak makan? Saya ada satu nasi, apa yang cantik sikit. Nasi kepala bulat-bulat tu kan contoh. Yang ada letak seaweed, ada mata, ada hidung tu kan. Saya ada satu, awak nak nasi comel ni. Mak saya buat. Tapi untuk anak sampai ke tahap itu, masa anak sebelum umur 7 tahun, banyak sangat yang kita kena polish. Dia bukan sekadar kita ajar anak skrip. Hari ni, Nafal Umi bawakan roti ni lebih ni. Nanti Nafal share dengan kawan ni. Kalau dia tak ada skill, dia tak share pun dengan kawan. Sama ada dia makan semua, kan, kekenyangan lepas tu kat kelas tidur, ataupun dia bawa balik. Bukan tak habis. So, right? So, Pyramid of Learning ni boleh dijadikan panduan untuk kita mempersiapkan anak tu supaya dia boleh survive apabila dia terima input daripada formal learning tu nanti. Kan, sebab dekat dalam kelas tu, kita bukan hanya menggunakan academic skill, kita menggunakan dari bawah tu, reflexes semua, sensory tu semua ada dalam kelas, dalam school setting. Okay, ini skill development pyramid. Okay, dekat bawah tu kita kena settlekan dulu sensory dia. Anak mesti tahu dan aware apa yang jadi pada keliling dia, apa yang jadi pada badan dia. Lepas tu dia ada gross motor skills. Mana kalau nak duduk diam, ramai orang tanya, apa nak buat kalau anak tak duduk diam dalam kelas? Saya jawab, anak tu kena bergerak. Dan orang tak jumpa kaitan lah. Biasanya, kenapa kena bergerak? Sedangkan yang dia tanya tadi, macam mana nak duduk diam? Kan, dua aktiviti yang berbeza. Tapi, bila anak boleh duduk dengan anak dah ada posture control yang bagus sebab dia dah settle reflex dia. So dia ada gross motor skill yang bagus. Bila dia dah boleh duduk lama, dia dah boleh ada attention. Dia boleh ada attention, then dia boleh dapat input-input lah. Okay. Fine motor skill yang digunakan, biasa sekolah ada setting dia adalah table task lah, table task setting. So you need fine motor skills untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Okay, self-care skills, macam contoh anak pergi sekolah, pergi toilet dekat sekolah. Anak nak pergi sekolah pakai baju. Tu semua tu pun skill juga. Takkanlah kita sampai anak dah umur 8-9 tahun pun pakai lagi baju untuk dia. Anak nan seketul boleh sempat. Anak kalau berderet macam mana? Kan? Kita kena ajar lah macam mana nak pakai baju. Nak pakai baju macam mana, semua pun ada skill dia
Sebab, okay, nak pakai baju ada midline crossing. Buka baju ada midline crossing. Ada bilateral integration antara kiri dan kanan. Kena tahu, kena ada visual discrimination, mana depan, mana belakang. Okay. And then barulah anak tu boleh survive apabila dia terima konflik lah. Bila dia ada konflik. Ini adalah contoh tanda-tanda neuromotor yang ada defect. Dia bukanlah defect yang kekal, tapi kekurangan-kekurangan stimulasi boleh mengakibatkan anak ada masalah pembelajaran, learning difficulties. Okay? Masa umur 7-8 tahun kadang-kadang kita tak nampak sangat. Kita tak nampak sangat apa benda yang nak kena pada anak kita tu. Tapi once bila dia start masuk tahap 2, mulalah dia menunjukkan ciri-ciri yang unwanted behavior, emotional yang tidak settle macam tu. Okay? Okay. Ini take a break kot 1 minit. Puan Farah, Take a break. Okay, saya. ada yang apa Puan Farah punya setting memang ada nampak muka kat depan ke kalau dalam screen? So ada yang tak nampak slide. Tak nampak slide. Boleh sekejap. Then afterward apa buka slide saja ke saya tak pastilah setting Puan Farah macam mana. Nanti bila share screen. Okey, cuba Puan Farah share screen. Kat belakang tu ada macam ada empat bar tu kan. Dia ada tunjuk macam mana nak setting screen. Takut terpilih yang apa yang Puan Farah duduk bawah. Okay. Okay. Yang ni macam gini sekarang. Ni okey. Screennya macam mana? Okay. Yang ni nampak full slide. Alright. Terima kasih. So, sama. Yang ini yang 6 bulatan yang kosong. Okay, anda lah yang kena isikan. Semua orang ada pen dan kertas. Kita lukis 6 bulatan. Kemudian boleh tak anda olah bulatan itu menjadi sesuatu yang lebih kompleks dalam masa 1 minit. Assalamualaikum. Maaf Puan, boleh ulang arahan? Okay. 6 bulatan kosong ni saya bagi. Anda lukis balik dekat atas paper. Lepas tu jadikan dia sesuatu yang lebih kompleks daripada 6 bulatan yang kosong. Okay. Ini contoh tak? Ini contoh macam mana kita nak menghasilkan satu benda yang lebih kompleks daripada bulatan. Itu je kan ayatnya. Okay. Ini saya punya. Lebih kurang lah dalam masa 1 minit. You brain dump apa-apa di atas kertas yang ada 6 bulatan tu. Buatlah karya-karya anda. Dia sebab apa sesekali lah kita kena ada brain break macam ni. Sebab kita kan suri rumah kan hectic kan. Daripada celik mata sampai nak tutup mata nanti dia punya jadual tu Masya Allah kalau CEO. Jadi bila kita ada satu tempat untuk kita brain dump, dia tak semestinya kena buat ayat panjang-panjang ke apa ataupun lukisan yang cantik ke kan, tak pun. Tapi kita akan macam
melepaskan apa benda yang stuck, uh, dan kita relief lah, so that kita boleh teruskan lagi kita punya jadual harian tu. Mungkin ada orang suka buat malam-malam brain dump, ada orang suka buat siang hari. Bila macam tengah hari kan, penat, dia buat brain dump ni. So ini adalah antara cara-cara untuk kita mengurangkan stres lah. Untuk anak kecil pun boleh, kita bagi dekat dia, okey nah ni nak bulatan. Dia boleh jadi, boleh buat 6, boleh buat 9. Ataukah kalau anak yang lebih kecil, kita bagi satu bulatan besar, okey kita suruh dia buat apa-apa je dekat situ. Dia tak ada semestinya terlalu kreatif, tapi there must be something, ada output lah pada lukisan, pada kertas kita itu. Boleh? Oh, dia hilang. Alright, okay. Kita dah masuk kepada play puzzle. Apabila kita bermain dan bergerak, kita biasanya akan completekan 4 elemen besar ni lah. Physical, mental, social dan juga emotional. Dia sekali bergerak, sekali bermain, dia boleh completekan at least 2 atau 3 puzzle pieces ini. That's why saya kata bermain tu adalah salah satu elemen yang penting lah. Nanti di hujungnya tu anda akan perasan kita tak boleh juga tinggalkan bermain walaupun kita nak hantar anak ke sekolah. Nampak macam kontra, then itu yang akan membantu anak untuk terima input dengan lebih baik. Alright. Fit body, fit brain. Al-Aqlus Salim, PJ Smith Salim. Itu bukan saya cakap lah. Maksudnya kita kita dah sedia maklum bahawa untuk kita ada intelligence skill yang bagus, kita perlu ada body yang fit. Okay. Bukan body yang fit tu yang ada six pack, yang ada telur dinosaur dekat arm dia tu. Bukan. Okay. Body yang fit tu adalah anak dah ada kemahiran pergerakan yang sesuai mengikut umur dia lah. Sebab setiap tahun umur tu dia ada masa-masa tertentu. So, bila dia mahir dalam pergerakan tersebut, dia akan buat highway dan kemudian benda tu boleh tekan button untuk formal learning. Okay. Repeated body muscle is the most important part of brain development. Semakin banyak stimulasi dan rangsangan yang diberikan, semakin besarlah dan semakin kukuh highway yang kita bina itu, dan juga semakin lajulah prosesor tu. Pernah dengar tak kalau kita tanya anak kita tanya benda harian tapi dia nak jawab dekat kita tu ada pause 2-3 second, ataupun dia pause lama lepas tu terus tak jawab soalan kita tu. Okay. Dia ada isu untuk comprehend apa soalan kita, dan dia ada isu untuk proses ini input yang diterima tu, soalan kita tu. Kemudian ada isu untuk mengeluarkan jawapan walaupun sebenarnya kalau jawapan tu salah kita okey. Dia tak kisah pun jawapan salah, tak apa, janji you jawab kan. Tapi disebabkan ada isu dengan processing tadi tu, so anak tu tak jawab soalan ni. Okay. Automatic movement ni, conscious mind ni adalah respon badan kita apabila kita ada external factor. Contoh dekat sekolah, ramai sangat kawan. So kawan beratur nak naik kelas kan, tiba ada pula yang berlari seorang dua, berlari langgar. Okay. Kita dah nampak dah dia dah nak sampai kat kita. Adakah kita mampu bertangkis bergalih daripada tempat tu supaya kita tak kena langgar? Kan? Adakah kita aware dengan suara dia yang dah terjerit dari jauh tu kan? Ya, kan? Kita dah dengar dah. Senses kan? Auditory sensor tu kita dah dengar. Kita dengar suara, kita dengar bunyi tapak kaki. Mampu tak kita mengalihkan badan kita daripada laluan orang tu? Mampu tak kita, itu ada konflik lah di situ. Okay, orang tengah ramai tapi ada orang berlari, dan itu konfliknya. Apa yang brain respon kita, apa body respon kita, dia sangat bergantung kepada reflexes yang terdiri daripada primitive reflexes dan juga postural reflexes. Lepas tu senses yang berlibatkan sensori yang terlibat dalam pergerakan seperti vestibular dan proprioception, dan juga pengalaman.
Pengalaman tu apa? Pengalaman tu yang tadi tu, repeated muscle yang kita cakap tadi tu. Betul, repeated movement. Repeated movement yang memiliki core memory daripada muscle memory tu, itulah yang diberikan, yang dikatakan pengalaman yang bantu anak untuk bergalih daripada tempat tu, bergalih daripada konflik tu, menyelesaikan konflik tu. So pergerakan itu bila kita boleh ada body response yang cepat ataupun kita panggil proaktif. Okay? Kita punya brain dah tak perlu nak bersiap siaga untuk mengawal emosi, nak mengawal senses, tahu. Sebab apa? Sebab kita dah settlekan tadi dalam permainan. Jadi brain tu dah ada ruang untuk menerima input-input. Katalah kita drilling anak kita, okay? Kita kata tak payah belajar, tak payah main lah belajar. Kita drill anak kita. Dia boleh terima input tu tak? Dia mesti boleh terima sebab dia tak ada masalah dengan input screening. Okay? So dia boleh terima benda tu semua. Tapi seberapa jauh dia olah input yang dia terima daripada kita tu. Seberapa jauh dia faham apa latihan yang dia sedang buat tu. The drilling works yang dia kena buat. Sebab dari awal tu kita dah cakap dah tak payah main, tak payah main. Dah tak payah main. 4 tahun dah kena belajar. 5 tahun belajar. 6 tahun kena belajar betul-betul nak pergi sekolah ni. Kan sebab 7 tahun nak baca novel. Jadinya brain tu dia mengawal sedang dalam satu macam mode standby tau. Standby emosi dan juga standby senses. Lepas tu nak kena masuk lagi input formal learning tadi tu. So benda tu haywire sikit. Alright. Okay, ini adalah salah satu contoh pergerakan lah bila yang terlibat dalam permainan. Bila bermain, kita kena ada off gravity movement. Maksudnya kita mesti melawan gravity. Kita mesti ada pergerakan intens yang boleh defeat body weight kita. So dari situ baru kita boleh kuatkan muscle kita. Okay, antara apa aktivitinya? Supine flexion dan prone extension. Macam dalam gambar tu. Supine tu dia bergulung. Kalau dekat sekolah ni kami panggil kita nak jadi ball ataupun kita nak jadi macam anteater tenggiling. Kan? Ataupun kalau prone extension, okay, kita nak fly. Pagi-pagi saya selalu buat macam tu lah. Okay, kita nak fly dan pergi Jepun. Get ready semua. Okay, kita fly pergi Jepun. Kita pergi Jepun, okay, jom kita fly. Tidak bawa, kita nak pergi Russia. Sebab nanti kita nak pergi Antartika, kita pergi isi minyak dulu kat Russia. So, kita fly. So, dia ada tempoh-tempoh masa beberapa saat lah yang budak kena buat ikut umur dia. Itu adalah antara exercise yang perlu kita buat dengan anak. Okay. Sebab di situ ada banyak kelebihan lah daripada segi posture dia yang akan digunakan semasa di sekolah nanti. Active physical movement, yang awal tadi saya ada cakap yang anak tu baring, dia tak buat apa-apa, itu pasif lah, itu movement yang pasif. Active physical movement, walaupun dia duduk tapi ada pergerakan dia buat dan benda tu diulang-ulang-ulang-ulang. Okay, benda tu lah yang boleh stimulate sensory system. Jadi pokok dia adalah mesti buat dan mesti ulang-ulang-ulang-ulang banyak kali. Barulah dia boleh menghidupkan dari senses yang lain. Okay. Kalaulah anak itu jenis yang dia bergerak, kita kata dia bergerak, anak saya bergerak. Anak saya main teacher. Dia main apa? Dia pusing-pusing dalam rumah tu kan. Dekat hall pusing-pusing. Nanti saya pergi dapur, dia pusing-pusing pula dekat dapur. Depan ke belakang, ke depan ke belakang kan. Macam tawaf gitu. Itu unmeaningful repetition. Sebab dia pusing tu, wandering around tu without any motive. Kalau dia ada motif, dia pusing sebab dia nak tengok berapa lama dia penat, berapa round. Dia dah kira, okay, hari ni pusing 5 round. Ataupun pusing dekat hall perlu berapa minit. Contoh sebab hall besar, pergi kat bilik kecil sikit berapa minit. Kalau dia ada comparison itu bukanlah unmeaningful repetition. Itu kira active movement lah. Tapi kalau dia pusing wandering around, dia menunggu arahan kita, dia menunggu kita ajak dia jom makan, dia menunggu itu dipanggil unmeaningful repetition. Itu red flag. Pada umur kalau 4 tahun masih pusing-pusing, dia memanjang, there must be something yang tidak settle lagi. Sebab dia nanti kan
Itu bahagian fizikal lah. Nanti kita akan kupas lagi sikit kalau bila ada apa ni dalam sesi Q&A. Okey, social. Social pula. Soalan yang Miza bagi tu, satu tu Ya. soalan tu main seorang kalau boleh tak main seorang-seorang, lepas tu anak tu ready untuk social interaction Ya, lepas tu ada soalan di Facebook, macam mana nak tahu atau ukur anak tu cukup bermain? Macam tadi ada Puan Farah cerita apa pengulangan semua. So macam mana ada ke indikator untuk kita tahu anak kita tu cukup ke proses bermain tu untuk develop satu stage dia? Hmm. Dia kena ada setiap sebenarnya dia dah macam jadi satu kewajipan setiap rumah dia kena ada satu file yang listkan milestone development. Okey, pada umur sekian-sekian apa anak perlu boleh buat. Pada umur sekian-sekian apa permainan yang anak dah boleh main. Apa ayat yang anak dah boleh buat. So milestone checklist tu kita dah kena ada dah in hand. Okey. Contoh benda yang common lah. Katalah kita masih belum sempat untuk menyediakan checklist itu. Okey, antara benda red flag kalau terlebih banyak bergerak, contoh dia susah nak duduk diam, dia sentiasa fidgeting. Fidgeting tu dekat tangan tu mesti nak ada benda. Ada Play-Doh ke ataupun dia dapat spek baju pun spek baju dia gentis sampai patah spek baju tu. Tu pun fidgeting. Ada umur Okey. ke? Ada umur ke? Puan Farah? Macam mana? Ada umur ke? Umur yang fidgeting tu ke apa? Ya. Ah, Umur yang fidgeting biasanya kalau 4 tahun, 3 tahun masih main fidgeting, masih normal. Dia bila kita start 6 tahun, main masih fidgeting dan kita kena check balik dia punya ni, palma, reflex dia. Lepas tu kita kena check sensori di bahagian tangan dia tu lah. Kita rasa macam okey, anak kita boleh pegang Play-Doh yang melekit-lekit tu. Tapi adakah itu hypersensitif? Ataupun hypersensitif. Hypersensitif biasanya dia avoid lah Play-Doh. Tapi kalau dia mesti nak ada Play-Doh, dia craving for that Play-Doh, itu hypersensitif. Kenapa hypo? Kena isi lah ruang tu. Macam tu. Lepas tu kalau tadi apa terlebih movement kan? Kalau kurang sangat movement, tidak bergerak, doing nothing anak tu. Memang ada milestone yang akan tertinggal. Kita tak boleh nak tick pun milestone tu. Bagi skor 1 hingga 10 pun 1 je. Macam tu. Lepas tu anak itu tak nak pergi playground. Dia tak nak pergi playground. Playground yang meriah tu tak mahu pergi. Dia avoiding. Dia avoid social interaction. Okay. Dia cuma rasa selamat apabila dengan mak dan ayah dia sahaja. Even kalau atuk nenek datang pun dia rasa tak selamat. So dia avoid interactions. Itu sebenarnya adalah hasil daripada kurangnya bergerak. Anak tu lah. Tapi kena check lah umur dia. Kalau 2 tahun kita kata dia avoid social interaction tu pelik lah. Sebab anak tu belum ada language skill. Dia belum ada communication skill yang matang. Jadi bukan pada umur 2 tahun. Kita tengok anak yang 5 tahun. Atuk datang, adakah dia pergi ke atuk ataupun dia lari masuk bilik tutup pintu terus. Macam tu. Okay, ni social stages of play. Social, dia mesti main dengan kawan main dengan kawan. Dia mesti ada orang lain di sekeliling dia, barulah dia terhasil satu social setting. Tapi unoccupied play tu pada umur bawah sekejap. Unoccupied play 0 hingga 3 tahun, baby lah. Okay. Dia buat apa-apa, dia tengok je kan, dia baring-baring tengok orang keliling, cari mak dia mana, mak tak ada nangis, tu unoccupied play. Okay, dia dah masuk dalam social setting tu, dia ada dalam social crowd tu, tapi tiada apa-apa pergerakan yang bermakna. Okay, solitary play 0 hingga 2 tahun, dia main seorang-seorang. Mana ada kongsi tu member sebelah tu, onlooker pula memerhati je kerja dia. Itu 2 tahun biasanya. Okay. Dan parallel play, kita masuk parallel play selepas umur 2 tahun. Dia duduk sebelah-sebelah tapi paper berlainan. Kan? Dia draw like benda yang berbeza. Tapi dia boleh duduk sebelah-sebelah. Ada sikit lah dia kadang-kadang borak. Nak colour ni, dah macam tu je. Kan?
Ataupun dia main Lego, boleh main sama-sama Lego tapi tak ada motif yang sama. Tidak membina town yang sama. Dan dia main dia. Itu parallel play. Kemudian associative play pada umur 3 hingga 4 tahun. Dia dah start ada interaction. Okay. Tapi belum ada kerjasama. Dia cuma ada interaction bila dia bermain. Kemudian dan the highest social stages of play ni pada cooperative play umur 4 tahun. Cuma dia macam jadi satu common trend kot. Anak umur 4 tahun, yang kes yang datang lah dekat saya, anak umur 4 tahun masih lagi onlooker. So kalau onlooker tadi 2 tahun kan, so anak tu tertinggal 2 tahun lah dalam milestone dia, delay 2 tahun di bahagian sosial. Okay, ini Bronfenbrenner's Ecological System Model. Di mana anak kita tu kita letak dekat tengah-tengah dan kita keliling dia tu adalah safe circle yang pertama dia. Ibu, ayah dia, sekolah dia, cikgu dia, kawan-kawan dia. Itu adalah microsystem dia. Okay. Lepas tu, dia nak cakap kat sini, teori ni, nak menunjukkan bahawa anak kita tu dia akan ada efek ataupun extend factor daripada luar. Paling dekat adalah kita lah. Kita orang yang paling hampir. Kalau kita marah dia, memang dia terkesan 100% contoh. Okay. Berbanding dengan, tapi kalau macam mak kena marah dengan bos, lepas tu mak marah anak, pun ada kesan juga. Dia tidak terberhenti sahaja di sistem yang berbeza itu. Sebab kalau kita balik rumah dengan muka bengkak, anak boleh dapat detect. So ada efek dia juga pada anak kita. So di sinilah yang nak cakap sebenarnya yang to raise a kid to it takes a village to raise a kid, kan? Untuk membesarkan anak yang seketul di tengah-tengah tu, kita perlukan support system yang kuat daripada orang keliling. So kita kena ada social interaction dengan orang lain. You cannot do it alone. Tak adanya. Boleh, you boleh jalan, dia boleh kalau you tidak perlu kepada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kalau tak ada, you tak rasa hubungan sesama manusia itu adalah salah satu elemen penting sebab dalam kemenjadian kita sebagai seorang Muslim, dan you akan tolaklah teori ni. Alright. Setakat social ada masalah. Ada bagus. Kalau kita raikan soalan yang berkaitan dengan sosial, boleh? Boleh. Okey, saya ambil soalan daripada yang diajukan daripada peserta. Sekejap, Soalan nombor 7 kot. Bila waktu yang sesuai untuk anak bermain berseorangan atau betul. bersama kawan? Dan soalan nombor 1 juga. Bagaimana bermain yang bukan dengan kawan-kawan boleh support keperluan bersosial ketika di sekolah? Oh, tapi saya ada terjawab tadi. Kalau tak adik-beradik tak ada kawan gaduh, kita jadi kawan gaduh. Itu salah satu contoh, kan? Betul. Kita kena fill in the gaps Okay. lah. Okey, ambil nombor 7. Nombor 7, bila waktu yang sesuai untuk anak bermain berseorangan atau bersama kawan. Okey, itu ni lah social stages of play. Ini secara teorinya, kalau cukup rangsangan, memang ada anak umur 4 tahun dah boleh main pondok-pondok dengan abang yang lebih besar. Tak ada masalah. Dia dah main satu setting, satu rule yang sama. Kata main ni macam dalam gambar ni, dia main board game. Anak 4 tahun dah faham rules tu. Okay. Ataupun dia main pondok-pondok tadi tu. Dia dah faham dah. Abang kata, okay, kita nak buat rumah dekat sini. Sebab ini boleh buat rumah tinggi. Dekat sana rumah rendah. Siapa nak masuk rumah rendah? Dia boleh follow all that dan dia ada sumbangan idea. Lepas tu dia boleh defend. Tak nak, saya tak nak rumah yang macam ni. Saya nak yang buat macam ni. So dekat situlah ada kerjasama, ada kooperatif. Kalau anda rasa ada masalah dalam anak ada delay dalam social stages ni, so kena cari balik kenapa. Adakah tidak biasanya lah kan, dia tak jumpa konflik. Bila dia tak jumpa konflik, dia tak boleh naik ke stage yang lain sebab dia tak boleh nak selesaikan masalah tu. Okay, saya bagi contoh anak ini umur 5 tahun, dia masih onlooker dan solitary play sebab dia tak suka konflik. Dia tak suka nak kongsi barang dengan kawan. Kenapa? Itu dia setting dalam sekolah ni, setting dalam sekolah. Kenapa? Sebab dekat rumah
saya ada barang sendiri, mak pun tak pernah main dengan saya, tu saya nak saya dapat. Sebab kalau dengan kawan, dalam associative play, kita dah start menggunakan barang yang sama. Saya nak minta, kan? Kita dah start berebut. Nah, di dalam associative play tadi tu, umur 3 tahun. Dalam parallel tu dia tak berapa sangat pun. Dia macam ada ke tak ada kawan tu dia tak berapa perasan. Tapi dalam associative play dia dah start to mingle, lebih close lah dengan kawan. So kalau ada masalah di situ, tolong cari kat mana lompongnya tu. Okay. So kita habiskan sikit lagi ni. Emotional. Okay. Dalam pembangunan emosi anak, dalam bermain, macam mana boleh dapat pembangunan emosi, kan? Tadi kan kita dah cerita dalam sosial tadi tu kan. Dia ada, apa nama? Dia ada konflik. Dia boleh nampak, oh kawan sedih. Oh saya pun sedih juga. Kenapa kawan marah? Apa yang tak kena, kenapa dia tak suka, kenapa kawan ni bising-bising ni, apa yang tak kena lagi, saya dah buat cantik-cantik dah. Tu semua pembangunan emosi. Kita tak boleh expect kita nak buat highway tu anak tak boleh marah. Tak ada, tak boleh marah, macam anak tak akan jumpa benda-benda yang negatif macam tu. Sebenarnya benda negatif tu lah yang membantu dia untuk menguruskan emosi dia. Okay, katalah dia dah main dengan kawan, lepas tu dia datang dekat kita. Ibu, dia tu kan ambil mainan saya banyak sangat lah. Kan boleh bahagi dua sama rata. Saya pun nak pakai juga benda yang macam tu. Kan, kita kena validate lah bila dia datang dekat kita tu. Macam mana nak validate? Kita kena dengar dulu. Lepas tu baru kita validate perasaan dia tu. Kan, lepas tu kita bagilah solution. Cadangan solution. Bukan kita suruh diikut solution kita. Kita cuma bagi cadangan sahaja. Sebab kita nak create adult like conversation, okay? Perbualan yang lebih matang. Sebab dia dah ada reason, kenapa, bagaimana, macam mana nak buat tu kan. Jadi kita suggest sahaja solution dia kepada permasalahan yang emosi dia tu tadi tu. Sebab dia bukan, kadang-kadang budak ni berebut barang, tapi bila dia dah dapat barang tu bukan dia main pun, tak. Sebab dia punya benda yang lebih besar pada dia pada waktu itu yang mengganggu adalah emosi dia. Konflik emosi yang dia sedang hadapi tu. So, whenever your child datang dekat you, please validate. Sebab selalu sangat kita ni memperkecilkan emosi mereka. Alah, itu pun nak gaduh. Tak payah gaduh lah. Mengalah je lah. Biar je lah dia main kan. Mengalah itu bukanlah satu benda yang logik untuk anak bawah 7 tahun. Dia tahu dia terima lah. Kenapa kena mengalah? Kalau dia selalu mengalah, dan you akan jumpa nanti anak tak ada self-confidence. Ini pembangunan emosi. Okay. Ini saya bawakan contoh. Saya tak ada gambar di sekolah rendah, tapi saya bawa contoh lah. Okay. Gambar situasi yang ada konflik emosi dalam ni. Gambar yang pertama tu dekat atas playground ni. Kawan yang girl ni adalah non-verbal. Okay. So, katalah dia nak ambil kuali kawan ni kan. Dia nak ambil, dia nak kacau dalam ni. Biasa dia ada tanah ni tengah masak-masak. Okay, dia kacau, dia ambil tanah tu, dia cempak. Dia kan, dia tak cakap tapi dia buat. Terus ada action. So, apa yang terjadi pada kawan yang tengah menggodak ni? Ada ancaman emosi tak? Ada. Dia boleh cepat marah. Dia boleh marah lah. Okay, dia boleh frust. Sebab dia bawa naik daripada bawah ni kat atas ni. Bawa naik tangga dengan kuali tu, dengan isinya air, ada pasir semua. Sekejap lagi sampai atas, kawan jatuhkan. Okay, so ni terdedah kepada ancaman emosi. Tapi macam mana dia regulate emosi dia, macam mana dia nak settlekan konflik dia, dia kena ada experience. Alright, gambar yang kedua, makan. Tengah makan, kalau anda tengok anak-anak ni semua basah. Masa ni hari water play kan, dia orang duduk kat luar. So dia orang basah, macam mana nak makan dalam keadaan ni tidak selesa. Lepas tu kan ramai, katalah tak ada tempat, dia orang nak duduk juga dalam circle. Nak duduk juga dalam circle, tak ada tempat. Macam mana nak buat? Kalau dekat kantin lah dekat kantin kan, mesti akan dalam setiap hari mesti akan ada anak yang tak dapat tempat duduk kan, sebab seat dia penuh. So apa nak buat? Adakah kita boleh mengesok sikit bagi kawan duduk, atau kita pusing macam ni, yang seorang ni dia pusing, so kawan boleh masuk kat tengah sikit. Itu cara dia untuk mengurus emosi. Sebab kalau tak frust lah kan, tak dapat makan. Sama yang ketiga, okay, apa ancaman emosi yang ada? Kawan splash kuat-kuat, kaki dia, air kena muka. Ni awal pagi. Kalau kena muka pagi-pagi, baju dah basah,
of course lah akan rasa macam baru sampai sekolah baju dah kotor macam tu. Tu ada ancaman emosi. Yang ketiga ni semayang kena solat atas tikar yang basah ni. Uh, Apa ancaman emosi yang ada? Emosi dengan diri sendiri lah ni, internal conflict di mana macam mana nak semayang dalam keadaan yang basah. Tadi makan dah settle dah dalam basah sebab lapar boleh makan. Okay? Tapi semayang macam mana ni? Nak tunduk melekat pula seluarnya kan? Nak duduk kejap lagi tahiyat, duduk tahiyat tu kaki ada pasir sikit, ada basah-basah melekit tajam. Itu semua ada ancaman emosi. Gambar yang baju merah ni, okey, ni dua orang ni main dah bersusun dah kuali periuk belanga keliling pool. Okey, apa ancaman emosi? Member datang dari jauh, snatch satu ni periuk. Okey, ataupun member ambil dua. Ataupun member letak daun dalam periuk lah. Tu dah ada selipar tu dalam periuk tu. Katalah dia ambil daun banyak-banyak, dia lalu dekat kawan ni dengki, dia cempaknya daun tu masuk dalam kuali tu. Kan? Apa jadi pada dua orang yang tengah setting tu? Dia marah lah, dia boleh marah, dia boleh menjerit. Okey, macam mana? Berapa lama nak marah? Apa reaksi dia selepas dia marah? Adakah dia baling periuk tu kat member? Kan? Itu adalah bergantung kepada macam mana dia experience dia untuk mengurus konflik. Gambar yang terakhir, sejuk. Basah tadi kan, dah lepas semayang, basah. Ni hari yang sama je ni. Basah, sejuk, okey. Tapi tak boleh masuk dalam. Dia memang kat luar, memang hari tu hari yang berada di luar. So kita nak buat, dia orang beramai-ramai berkumpul, kat tengah tu ada barbecue pit. Saya tengah bakar keledek. So semua orang datang situ sebab nak manaskan kaki dan tangan. Tapi berebut kan tu kan. Barbecue pit kecil, orangnya ramai, so bertolak-tolak. Macam mana dia nak urus emosi dia, jangan tolak kawan marah sangat sampai kawan jatuh dalam api. Macam mana dia nak jaga keselamatan diri, dia dan kawan dia melalui pengurusan emosi yang bagus. Itulah yang kita kata bila anak pergi sekolah, dia tak adalah setting yang sama sebiji macam dalam gambar ni, tapi almost similar situation akan ada. Especially bila dalam mass gathering, perhimpunan, pergi makan, solat, yang mana anak boleh solat dekat surau kan. Tak jumpa kasut. Macam mana mengurus emosi tak jumpa kasut? Macam itulah. Itu bahagian emosi. Okay, last sekali adalah mental. Mental ni berkait rapat dengan kemahiran berfikir lah. Okay, macam tadi yang kita kata kalau anak selalu mengalah, sebab dia tak ada logik lagi kenapa dia kena mengalah. So dia punya self confidence akan turun, merendah lah. Okay, lepas tu dia problem solving skill juga rendah. Dia tak ada critical thinking. Dia ni yang redha dan redah hari tu sebab dia rasa tak perlu pun nak fikir lebih-lebih. Jalan je lah pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. So itu adalah ancaman-ancaman kepada mental development seorang anak tu. Adakah kita hantar anak pergi sekolah untuk jadi robot ataupun kita hantar anak sekolah untuk jadi seorang Muslim yang ada manfaat kepada orang keliling dia? Puan Farah, kita ada Saya. soalan ni lah berkaitan dengan sosial juga. Okay. Ada dua di Facebook. Dia tanya, Puan Wafa dia tanya, kalau social stages dia laju macam mana? Apa mungkin ada kesan pada mental dan emosi ke? Dan lagi satu melalui Zoom daripada Puan Siti Khadijah, adakah pergaduhan sesama anak atau kawan boleh beri kesan negatif terhadap emosi anak? Apakah reaksi terbaik boleh kita berikan ketika mereka bergaduh? Okay. Social stages terlalu laju. Bersyukurlah, Alhamdulillah, bonus tu. Katalah anak 3 tahun dah boleh main dalam board game macam tu, dalam main pondok-pondok macam tu tadi kan. Dia dah boleh main level cooperative play. Anak baru 3 tahun. Kita kena bersyukurlah. Tapi dia tak adalah bad effect. Cuma kadang-kadang kita observe anak pada situasi yang kita nampak depan mata. Keluarkan anak daripada circle anda. Keluarkan anak daripada
keluarkan anak daripada safe zone tu. Okay. Macam mana dia main dekat luar safe zone tu? Adakah dia main stages dia masih sama ataupun dia turun balik stages mengikut umur dia. Tapi kalau dia tak ada masalah dekat safe circle main dah sampai cooperative play, dekat luar pun sama cooperative play, dah boleh ada negotiation, dah boleh interaction, language interaction, then tak ada masalah lah. Tapi kena seiring dengan perkembangan emosi. Sebab kita tak nak, okay, sekarang anak kita advance bahagian bermain, tapi bossy orangnya. Bossy macam mana? Bila dia main, dia nak rule. Dia nak mengetuai sahaja. Dia tak meraihkan leadership orang lain. Dia nak dia jadi leader, dia tak nak jadi follower. So kita tak nak membesarkan anak yang ada ciri-ciri bossy. So kita kena seimbang social dengan emotional tu tadilah. Konflik, macam tadi konflik bagus ke tak untuk emosi anak-anak betul? Bukan, apakah reaksi terbaik boleh kita berikan ketika anak-anak bergaduh? Adakah pergaduhan tu memberi pergaduhan sama anak tu beri kesan negatif terhadap emosi anak? Apa reaksi terbaik boleh kita beri semasa mereka bergaduh? Macam mana nak handle lah ni? Macam mana nak handle anak bergaduh? Ah, Nombor satu, pause dululah. Kita lah yang kena pause tu. Kita kena dengar dan tengok dulu. Bila dia start tinggi suara atau dia start baling barang kita tengok dulu apa yang jadi sebenarnya. Kalau kita terus sergah, kita tak jumpa jalan penyelesaian dia lah. Jadi kita kena pause dulu, tengok apa yang berlaku. Lepas tu, uh, kita boleh interrogate mereka pada waktu itu. Kita tanya dia kenapa, apa yang berlaku, kenapa jadi macam tu. Kita jangan terus judge. Okay, abang baling barang ke? Kenapa abang baling barang dekat adik macam tu kan? Kita terus meletakkan satu kesalahan kepada satu pihak. Dia tak adil lah. Kita kena tahu cerita dari dua-dua pihak sebab kadang-kadang kita tak perasan dia punya bibit-bibit pergaduhan tu dah lama dah daripada pagi. Tengah hari baru gaduh climax tu kan. So kita kena interrogate lah apa yang berlaku sebenarnya, dengar cerita daripada dua-dua pihak, dan kita validate. Seorang marah, seorang sedih. Validate juga dua-dua tu. Lepas tu, kalau kita, macam tadi lah saya cakap, kita boleh bagi solution, suggestion solution. Tapi kita tak boleh bagi solution yang definite. Kita boleh macam, okay, tak nak swap ke mainan tu, cuba swap kan, apa ni, tukar mainan, bagi abang satu, abang bagi adik satu. Contoh, swap. Dia kata tak nak, dia tak boleh swap, tak boleh tukar. Dia nak kuantiti yang sama, bentuknya semua sama. Dia nak macam tu contoh. Okay, kita bagi suggestion yang lain tu lah. Tapi itu bukan definite suggestion lah. Cuma apa ni, cadangan-cadangan kita tu, diorang akan guna pakai dalam konflik yang akan datang. Dia tak terhad kepada siblings rivalry tu saja. Di luar rumah pun sama je. Macam saya, bila kita jaga ramai anak kan 30 anak contohnya. Walaupun abang salah, tetap abang salah. Walaupun adik salah, tetap adik salah. Dia tak ada siapa-siapa kena mengalah. Dia tak ada apa ni, dia tak ada macam special treatment ke, tak ada. Okey, harap menjawab soalan. Kita ada beberapa lagi lah soalan yang mungkin boleh kita raikan sebab kalau kita jam pun dah 9:04. Saya minta mungkin kita boleh habiskan sesi ini sekitar 11 suku lah mungkin sebab ada beberapa baki soalan dan ada sesi penutup sedikit yang perlu saya sampaikan. Boleh ya? Saya mohon izin Puan Farah juga dan ada satu soalan ni saya rasa lebih kuranglah soalannya dengan apa ni contoh soalannya yang saya rasa banyak cabaran ni untuk ibu sekarang yang tinggal rumah rumah atas kan, jadi kurang ruang bermain. Jadi soalannya sekejap, bagaimana dalam rumah yang bukan dengan gadget, bermain di dalam rumah bukan dengan gadget cukup tak untuk anak-anak, sebab faktor-faktor tertentu tak boleh main di luar. Dan samalah dengan soalan sekejap itulah kekangannya. Bila ada kekangan yang tak boleh bawa anak bermain di luar. Macam mana Tuan Farah? Macam mana nak memastikan anak bermain cukup dalam keadaan yang sangat
ada kekangan yang besar. Kita dah tengok Ada. tadi 16 play types yang ada tu kan. Boleh tak kita membawa, mewujudkan satu kondisi di mana play itu boleh berlaku. Walaupun kita duduk rumah atas angin. Betul kita masih membenarkan anak untuk rough play. Dia boleh main tumbuk-tumbuk bergaduh dekat atas tu. Risky play. Apa risky play? Benda selamat lah tapi risky lah untuk dia. Contoh, dia orang kan suka buat dekat alang pintu tu. Dia naik macam Spiderman ni atas kan, turun ke bawah. Kan tu risky play. Boleh tak kita allow untuk benda-benda macam tu? Bila kita tak boleh nak provide ground, okay, kita tak boleh provide outdoor space untuk anak, kita kena berani membawa masuk yang dari luar tu ke dalam. Contoh, anak ada satu bilik yang memang boleh buat aktiviti sama macam dia buat dekat luar, dekat bawah. Tapi dengan syarat anda buka lah tingkap, pintu tu semua buka. Rumah mesti dalam keadaan yang sangat terang. Uh, uh, dan sesekali kan macam katalah kita turun bawah nak pergi kedai ke tak kan? Kita tak pergi kedai langsung kan? Okay? Katalah kita pergi kedai, kita pergi ataupun kita pergi balik kampung ke apa ke kan? Okay, cuba ambil 5-10 minit, pijak tanah sekejap. Macam tu. Yang tu kena selit-selit lah kalau mengikut kekangan. Kalau kekangan tu besar, tak boleh nak buang hari-hari. So, you kena selit. Tapi kan kita punya guidelines adalah 3 hingga 8 jam sebenarnya anak berada di luar. Berada di luar sebab apabila anda berada di luar, anda telah cover beberapa senses lah. Bukan hanya tactile senses yang tadi, rasa-rasa tu ataupun matahari tu, ketak, macam-macam. Bila berjalan pada permukaan yang tidak rata, ada integration vestibular dan juga proprioception. Bila berjalan tu, ada nampak kumbang contohnya, ada lipas ke apa ke kan. So kat situ ada visual input. Macam itulah. So kalau tak boleh keluar sangat, anda perlu bawa masuk yang dari luar tu, bawa masuk ke dalam. I see. Okay, pasal soalan last, Cepu Mas, saya pernah ditanya juga soalan ni. Sampai bila, sampai bila anak ni perlu belajar melalui bermain? Ataupun sampai bila kita perlu expose anak-anak ni bermain? Hari ni umur kita berapa? Pagi tadi, 36. umur kita berapa? Saya Kita 36. main tak tadi, Niza? Betul? Kalau ikut definisi lagi bermacam-macam. Kita masih bermain. Jadi kenapa kita nak letak dah boundaries ataupun kita nak close the gate untuk bermain untuk anak kita tu. Kenapa? Anak kita belum 10 tahun. Kita dah tutup dah. Kita cakap dah pergi sekolah ni, dah jangan main-main. Macam tu kan. Dan kita tadi baru pas main. Tak adil. Ini tidak adil. So, jadinya belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain Bermain itu sendiri belajar lah. Belajar sambil bermain itu biasanya dalam school setting. Sebab ia ada ramai orang, jadi teacher perlukan pelbagai apa namanya? Menggunakan berbagai material, pelbagai cara. Tapi sekolah sekarang pun dia bukanlah belajar melalui buku sahaja pun. Dia orang punya pembelajaran pun dah banyak child-led. Contohnya dia bagi anak satu helai, ni anak saya dia bagi bawa balik satu helai kain rentang. Lepas tu dia kata, okey esok masuk pertandingan kain rentang. Budak ni tak pernah ada pengalaman buat kain rentang. Mana ada kita nak buat kain rentang kat rumah kan? Jadi kita print banner sekarang ni. Ada kan buat kain rentang. Cikgu bagi kain rentang. Itu je permintaan cikgu buat kain rentang. Tema Merdeka. Besok datang sekolah, dah kena masa dibagi contoh 2 jam, dah kena waktu tu untuk mewarna sahaja. Jadi dari rumah dah kena fikir apa nak buat itu semua. Jadi itu challenge lah sebab saya tak masuk pun dalam tak masuk pun dalam persiapan dia nak buat kain rentang tu. Dia cuma macam tanya je, ni tahun ke berapa merdeka, warna biru merah lagi warna apa biasanya dekat logo Malaysia Madani. Contoh macam tu je. Kita jawab soalan fakta je lah. Tapi kreativiti, manipulasi semua pada anak, itulah yang dipanggil child led. Cikgu, scaffold cikgu dia adalah apa ni nama kain rentang tadi tu lah, dan juga tema merdeka. Itu sahaja. So sebenarnya tak ada pun istilah dah tak boleh belajar sambil bermain. Sebab dekat college pun saya rasa banyak je
college dan universiti at tertiary level kita masih lagi bermain sebenarnya. Cuma material kita bukan permainan. Saya rasa soalan yang milestone tu kot macam mana dia nak tahu anak dia dah cukup bermain ke tak tu tadi kan. Dia ada contoh kalau dalam melompat, seni melompat, skill melompat, berapa tinggi anak tu melompat, sejengkal, 12 inci, semuanya ada ukuran dia. Macam kita yang buat observations tu, kita dah kena ukur mengikut tarikh lahir anak tu lah. Okay, anak yang sekian gini sepatutnya dia boleh lompat sejengkal. Kenapa dah 6 tahun dia lompat ujung jari, apa tu, jari tu masih cecah lantai. Tu semua adalah milestone dia. Tu saya cakap milestone tu kalau nak yang very generous, dia ada dekat KPM punya checklist lah, milestone checklist daripada KPM. Nah, itu general lah. Kalau nak yang lebih detail, kena bodek dengan terapis tu. Okay. Kalau anak-anak tu kita nakkan bermain puas-puas, mak-mak pun sebenarnya kalau main tu sebenarnya salah satu pendekatan untuk healing kan. Kita berbual-bual tu sebenarnya adalah satu cara bermain lah untuk kita release Betul-betul. Kita bermain guna mulut kan? main. So, Ha, kita main guna ya. mulut. Tapi kita berfikir kan. Maksudnya ada pergerakan kan. Keluar tangan, keluar penumbuk ke apa kan. Bermain juga ada pergerakannya. Ha. Cuma permainan kita menggunakan bahasa kan. Jadi kita rasa healing tak bila kita dapat berborak macam tu Miza. Mengopi dengan kawan. Ya, betul. Macam itulah anak pun rasa bila dia dapat main puas. Dia dapat rasa satisfaction tu sebab deep play dia satisfied dengan permainan dan mission dia. Dia selesai mission dia tu. Atau dia jumpa new founding ke kata kan. Sangat puas hati. Benda tu anda akan tengok emosi ni sangat bagus. Interaction dia dengan orang yang datang kat rumah. Tiba-tiba ada orang datang hantar lauk. Abang Grab datang lauk pun dia happy-nya tu pergi tegur abang tu contohnya. Itulah kata apabila bermain tu sudah memberi manfaat kepada anak. Dan di dalam sekolah pun betapa banyaknya konflik yang perlu anak lalui, dan bila dia balik dan dia bermain tu salah satu kaedah, salah satu cara untuk meredakan stres yang berlaku pada dia. Dan itulah kepentingan bermain tu, bukan setakat main yang melalui belajar, bukan setakat belajar melalui bermain. Dan bermain tu sebenarnya secara faktanya boleh mengembalikan atau meredakan stres yang anak rasa ketika di sekolah. Sangat banyak aspek yang kita perlu lebih pelajari kan, kenapa perlunya bermain. Dan saya rasa kalau kita lihat semula cara kita bermain dulu-dulu, begitulah cara bermain yang perlu kita expose pada anak-anak kita sekarang. Kalau dulu kita main tanpa kita mungkin kurang kisahlah keselamatan, tapi memang dulu lebih selamat pun berbanding sekarang. Tapi begitulah keadaan bermain yang sebenarnya anak perlukan. Maksudnya uninterrupted kan, anak explore sendiri dia nak main apa. Di situlah dia akan develop kemahiran-kemahiran yang sangat-sangat bernilai, yang sangat-sangat berguna untuk hidup dia. Untuk hidup dia akan datang. Bukan setakat di sekolah tetapi malah akan datang. Okey, saya rasa mungkin itu kesimpulan saya lah untuk keseluruhan sesi ini. Terima kasih untuk yang sudi kekal duduk sehingga ke saat ini 11:15 pagi. Saya suka untuk saya ingatkan untuk yang hadir hari ini untuk isi borang feedback yang saya dah sharekan di ruangan chat, dan saya rasa ada juga di bahagian chat Facebook. Okey. Berita gembira untuk yang hadir hari ini, Teacher Farah beritahu saya nak bagi bonus lah kepada yang hadir hari ini. Sesiapa yang memerlukan khidmat nasihat, khidmat nasihat sekiranya ada masalah lah dalam mengejar development anak-anak, Teacher Farah boleh bantu untuk kita untuk cari jalan penyelesaian. Okay, contohnya sekira anak-anak tu memang ada kekangan bermain kan, duduk di kawasan yang terhad lah resources untuk bermain, bagaimana nak cukupkan tempoh ataupun aspek-aspek bermain supaya anak-anak kita walaupun
sekeliling kita terhad dengan resources bermain, kita masih mampu kejar dia boleh anak yang anak perlukan. Okey, mungkin boleh lepas ni follow teacher Farah di Facebook, Farah Jeff, Farawjeff, Farah Jeff. Nanti mungkin saya akan tag lah Puan Farah di Facebook kita. Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk hadirin yang hadir hari ini untuk mengisi borang feedback program kita, program apa, persediaan menghadapi persekolahan cukupkah anak bermain. Okey, Jan pun dah 11 suku. Saya sebenarnya ada satu video, boleh ke saya ada dua lagi aspek sebenarnya. Ada dua benda lagi. Satu, dengan play video, tapi mungkin lebih penting daripada itu adalah saya perlu hebahkan satu program khas untuk suri rumah yang mungkin tinggal di sekeliling di kawasan Kuala Selangor. Kat mana share ni Share ni mana untuk saya? Sekejap Dekat share bawah tu. screen. Boleh ke? Share screen. Mana-mana? Dekat kat tu. bawah ada button share warna hijau. Okay, share screen. Okay, sekejap. Hmm, share screen. Okay. Okay, khas untuk suri rumah, khusus mungkin untuk yang tinggal di kawasan Kuala Selangor. Pada hujung September, iaitu 28 September, kita akan adakan satu program program yang diambil, yang diadakan khusus untuk pembangunan suri, iaitu model pembangunan suri ada Puan Suzy katakan awal tadi, iaitu program tingkatkan potensi suri. Program ni diadakan memang khusus untuk kita gali diri kita, kita gali kelebihan diri kita untuk kita ambil tahu apa trigger factor kenapa kita stres, okey. Jangan lepaskan peluang untuk daftar program ini. Kalau ada anak-anak, jangan risau, kita ada nursery. Kita ada nursery. Untuk yang belum daftar, boleh daftar dulu dan dapatkan harga ahli untuk mendaftar. Dan saya sangat-sangat sarankanlah, tips ni adalah program yang mungkin paling banyak pun 3 kali setahun, dan untuk tahun ini adalah kali kedua. Sebelum ni pernah kita buat di Bangi, untuk kali ni kita buat di Kuala Selangor. Kebanyakan feedback suri selepas datang program ni adalah mereka lebih mudah nak urus diri. Sangat-sangat baguslah. Saya sangat sarankan suri rumah daftar dan hadir. Carilah peluang, okey, untuk hadirkan program ni. Okey, alhamdulillah kita pun sudah sampai ke penghujung program. Boleh ke ya saya nak minta 5 minit sebelum saya memang betul-betul akan habiskan sesi ini. Saya nak share satu link berkenaan dengan play. Apa yang perlu difahami tentang play itu. Saya share lagi study screen. 5 minit saja. Sekejap. Oh, sorry. Okay. Play is not wasted time for children. That there are all these things that children learn in play, and they cannot be taught. They could really only be learned in play. They're learned in experience, and for children, experience comes from play. How to get along with other kids. That's probably the most important thing any of us has to learn, is how to get along with peers. How do you, in a social situation, get your needs met while making sure that the other people involved are getting their needs met? First of all, the word play is a word that we use in a lot of different ways. So what play means to me and most play researchers is it's an activity that is defined by the confluence of 4 different characteristics. So one characteristic is that it's self-chosen and self-directing. And I really emphasize that because, we talk about our kids playing baseball or soccer when it's not self-chosen, and even if it's self-chosen, it's not self-directed. So
I don't consider that adult-directed activities to be play. Play is activity that children are choosing for themselves and directing themselves. It's really how children learn to create their own activities, how children learn to direct their own activities. The second characteristic of play is that it's intrinsically reinforcing. It's intrinsically your parents or a teacher. You're not doing it for grades. You're not doing it to improve your resume. You're just doing it because you want to do it. And play is how children learn what they like to do. It's how they develop their passions, their interests. And those who are lucky maybe go on and pursue careers and what they enjoy doing as children play. So the third characteristic of play is seems a little counterintuitive to many people, and that's that it is always structured. We talk about unstructured play, but there's no such thing as unstructured play. It's always structured, and it's structured by the child or the children themselves if there's a group playing together. So play is really, it's not random, it's really chosen, but it's not random activity. Children entering into play, putting themselves into a defined activity that they have in mind, and they're structuring their behavior in accordance with a set of rules which may be implicit or may be explicit. So play, the structure of play and the creation of rules of play is how children learn to create and abide by socially agreed upon rules. And the fourth characteristic of play is that there's always an element of imagination. Some play is more imaginative than others, but all play involves some kind of stepping out of the real world. You're in this pretend world. It's a play castle you're making if you're building a castle. If you're little children playing, goblins or witches or Wonder Woman or whatever it is, you're pretending to be somebody they are, and you're following out that role. The most important material, if you will, for play for any kid is kids to play with. We some people might like to think that kids are naturally attracted to the great outdoors, but that's sort of a cultivated interest. Kids are naturally attracted to other kids, and the most important stimulant for play is other kids to play with. As long as there's something, they'll find something that you don't have to have elaborate toys. You just have to have space and opportunity. Everybody's concerned about learning. They're not concerned about happiness. So now I've learned to say that because children learn so much in play, they can't learn in any other way. Things that can't be taught, they learn in play. That automatically invites at least another question. Oh, what do they learn? And then I get to talk about the value of play. And then I can slip in, oh, and by the way, it also makes children happy, as an incidental side benefit. Begitu besar definisi bermain sebenarnya yang perlu kita pandang lebih serius dan jangan supaya kita tidak sia-siakan tempoh golden anak-anak sebelum mereka masuk ke fasa yang lebih serius, fasa kehidupan yang lebih dewasa, insya-Allah. Dengan itu saya mohon hadirin untuk on camera, kita nak ambil gambar sikit kenangan kita postkan di ruang social media Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia. Boleh ke? Adik nak ambil gambar. Technical team boleh ready? Okay. Boleh. Okay, boleh ready semua. Sekejap, kita ada 2 page. Sila on camera betul-betulkan tudung anda sekarang. Boleh. Okay, ada lagi. Okay, kita tunggu sekejap. Ada lagi yang nak on camera? Sekejap ya, kita check. Sekejap. Sekejap ya, kita... Okay. Sekejap, adjust juga.
Tutup TV. Ada lagi? Nak tengok. Okay, ready? Boleh Okay, boleh ready? kira dulu mannequin. Okay. Tak nampak. Ready semua? Okay. Satu, dua, page yang pertama dulu Satu, dua, tiga. Alright, page yang kedua tak tahu berada di mana. Tak apa, kita senyum je. Okay, satu, dua. Alright, dan Okay. Alhamdulillah, terima kasih semua adik yang meluangkan masa pagi ni. Saya mohon halal 26 minit, hampir 30 minit jugalah sebenarnya. Saya berharap apa yang dikongsikan hari ini dapat dimanfaatkan oleh Suri straight away. Kita sebab hari-hari hands on kita punya task ni kan. Moga setiap masa Allah akan beri ilham pada kita untuk handle uruskan anak-anak supaya mereka lebih bersedia untuk hari esok. Sekian sesi kita pagi ni. Sekali lagi saya ingatkan untuk para puan-puan untuk isi borang feedback program kita hari ini supaya untuk program akan datang kita boleh tambah baik mana yang perlu. Semoga ada peluang lain di masa akan datang. Jadi saya tutup sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Wal-Asr. Cuba baca Wal-Asr. Wal-Asr. Insana lafi khusr. Illa Illa alladhi na'amanu amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. wal-Asr. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Wal-Asr. Terima kasih Miza. Terima kasih Puan Farah. Terima kasih Kak Farah. Terima kasih Kin, Aisyah. Ya Allah lupa Aisyah dengan Hawa. Saya punya tim. Saya lupa. tahniah semua. Terima kasih Puan Farah ilmunya. Saya Kak Miza. Bye. Jumpa esok. InsyaAllah. Bye. AJK ada nak buat postmortem ke selepas ni? Dia tak ada. Atau Kim boleh tutup saja? Rasanya tak ada. Tak ada. Tak ada Kita habis. So boleh end Ya betul boleh. Alright, tahniah Kak. Terima kasih. Aisyah, Hawa. Terima kasih banyak.